Guys, baru-baru ni aku ada nampak satu video viral dekat macam-macam platform lah. Dekat Facebook ada video tu, dekat TikTok, okay, tapi dikongsikan ramai, okay, dan mendapat ribuan view jugalah, okay, dekat platform-platform media sosial ni. Alright, so dalam video tu ada seorang pemandu Lalamove wanita yang aku rasa newbie. Dia baru register Lalamove dan dia buat Lalamove untuk hari first dia. Dia rasakan tak berbaloi, dia rasakan merugikan masa, tenaga dia semula. Okay, dan payment yang dia dapat pun tak seberapa. So dalam video kali ni aku nak react balik tentang video yang dikongsikan oleh pemandu wanita tu, okay, tentang vlog dia buat Lalamove tu. Alright, kita tengoklah apa yang kita boleh improve dekat dia. Alright, ini juga boleh membantu kawan-kawan yang lain juga, okay, driver-driver baru ataupun rider baru yang nak buat job Lalamove ni, supaya korang tak buat kesalahan yang sama macam mana driver wanita ni buat. Okay, so korang nak tengok, jom kita roll intro dulu. Damn, aku boleh tak kunci pintu pula. Ni. Banyak ke barang? 4:30 petang start. Dah ni ke? Banyaknya barang dapur. Ada lagi? Bapak banyak. Payment RM8 je. Bapak tak untung lah Lalamove ni. Aduh. Okay, kalau buat job Lalamove ni, elakkanlah bawa job-job grocery macam ni. Right? Biasanya kalau job-job grocery macam ni, barang ni banyak dan kadang-kadang over limit tau. Okay, so elakkan ambil job-job pasar ataupun job-job dekat market ataupun job supermarket, mall ke kan, yang biasanya ada jual barang-barang basah macam ni. Sebab apa juga, kadang-kadang customer ni dia beli barang-barang basah kan, contohnya ayam, ikan dan sebagainya. Kadang-kadang air daripada bahan-bahan mentah tu kadang-kadang dia boleh meleleh dekat dalam kita punya kereta, dan bau dia memang Masya Allah teruk gila. So macam aku akan ban dah. Aku akan ban ambil job-job pasar, job-job barang-barang grocery macam ni. Tapi dia first time, tak apalah, biarlah dia. Satu lagi aku nampak dia kata harga RM8. Ini newbie mesti akan selalu ambil job main sapu je. Dia takkan fikirkan macam apa keuntungan dia, apa kerugian dia. Tapi tak apalah, kita tak salahkan dia kan. Dia first time, dia newbie. Okay, thank you. Okay, next dah pick up barang, kita hantar lah kan. Apa jadi kalau aku ambil order ni? Kan aku ambil order kan, lepas aku curi. Apa jadi? Kena ban lah kak. Sini orang yang kapit-kapit order tu. Tak reti aku. Satu lagi juga untuk orang baru, aku tak suggest lah untuk korang buat kapit order macam ni. Okay, untuk orang-orang baru biasanya korang buat first job lah. Satu job habis, settle satu job, buat satu job lagi. Alright, sebab biasanya orang-orang yang baru join Lalamove ni, dia tak faham sistem lagi. Okay, macam mana nak buat job kapit kan, macam mana nak pilih job yang sahala kan. Bila korang salah ambil job nanti, roadmap dia pun lain. So dia akan lambatkan lagi penghantaran tu dan macam-macam lagi lah. Okay, untuk orang baru tak suggest untuk korang buat job kapit. Okay, lama-lama bila korang dah pandai, baru buat job kapit. So ambil lah, settle satu job, buat satu job lagi. Kata RM8, kenapa aku dapat RM6? Betul, sebab lepas dah tolak komisen, memanglah you akan dapat RM6. Sebab komisen Lalamove ni 21.5%. So Lalamove dah makan sikit dalam RM1 lebih macam tu lah, dan balance tu baru kita akan dapat. Aku menjawab tau semua soalan-soalan yang ditanya dalam ni. RM8, 8 km setengah jam 27 minit. What the heck? RM8, 8 km setengah jam. Boleh tahan jugalah. Sebab tu aku tak suka sebenarnya main job-job yang below RM10 ni, kecuali kalau jarak dia dekat. Kalau RM8 hantar 2 km, 3 km, aku still consider boleh ambil. Tapi kalau RM8 hantar 8 km, macam job yang dibawa ni, memang aku takkan ambil lah. Okay, so cara dia senang je. Lepas korang, sebelum korang nak ambil job tu, tengok dia punya kilometer dulu. Kalau okey, baru jalan. Sebab job RM8 ni jangan risau. Job RM8, job-job yang murah macam ni,
dia takkan mudah hilang. Okay, korang sempat tengok dia punya jarak dulu. Okay, dekat dalam peta dalam tu kan ada kan. Korang tekan je dekat situ, korang boleh nampak lah dia punya jarak. So, kalau jarak dia okey, baru korang ambil. Ini main taram je semua job, dia akan jadi macam ni lah. Buang masa satu, buang minyak satu, tak untung satu. Sumpah lah move ni 25km for RM9. 25km RM9. Aku rasa nak nangis. 25km RM9. Ada ke kereta? Tak pernah nampak lagi lah. Tapi luar tak tahulah. First job dapat macam ni. Apa benda tu? Bapak baik tak bayar kerja kalau macam ni. Nak tantrum lah. Bapak susah. Yang kedai ni nak tutup tu nak tutup. Aku macam engkau yang order. Engkau dah sendiri arrange. Aku hantar je. Tutup lah. Aku hantar kat kedai tutup tu. Apa yang payah sangat ni? Lepas tu tadi orang tu dia dah pin location dekat Tadika. And dia kata Tadika tu dah tutup. Bolehkah Kak hantar dekat alamat ni? Boleh ke macam tu Nanti tak potong ke harga ke apa benda ke? Nanti aku tak rugi ke? Dia suruh-suruh ni tambahlah sikit duit ke apa? Okay, soalan dia satu lagi. Dia dah pick up barang, pergi on the way hantar, then tempat tu tutup, kedai tutup ataupun last location dia tu lah, okay. Maksudnya dah tutup, tak ada orang lagi. So apa yang kita boleh buat sebenarnya? Okay, sebenarnya kalau macam aku punya experience sebelum ni, sebelum nak sampai tu aku akan call dulu, right? Kalau contoh kedai dia tutup ataupun tempat tu tutup, right? Biasanya dia akan minta untuk hantar sebelah kedai dia kan, sebab biasanya kalau sebelah kedai tu dia akan kenal lah orang sebelah kedai dia tu. So dia akan minta tinggalkan dekat situ ke, ataupun mungkin dia akan minta kita tukar tempat lain ke hantar. Tapi kalau dia minta tukar tempat lain hantar, itu kena charge lain tau. Alright, jangan ikut charge yang sama hantar dekat kedai ataupun last drop off location dia tu. Alright, sebab harga dia akan jadi lain, sebab jarak dia akan jadi lebih jauh sikit. Kecuali kalau tempat drop off dia tu, tempat lain yang diminta kita hantar tu area situ juga. Katakan tak sampai pun 1 km, 500 km ke 800 km kan. Depan sikit tu ada kedai lain yang dia kenal ke, ataupun ada kawan-kawan dia lain ke yang dia tahu kan. Itu kita boleh pejam mata lah, kita boleh consider lagi lah kalau kita tak buat extra charge kat dia pun. Tapi kalau dia suruh hantar tempat lain yang jauh dia 5 km, 10 km, itu korang kena kira charge lain lah. Cara dia senang je, buka dekat dalam apps Lalamove customer tu balik dan pinkan location dekat mana korang ambil tadi. Okay, first tempat korang pick up, sampailah last dekat tempat drop off yang dia minta kita tukar location hantar tu. Tengoklah berapa harga dia. Korang boleh charge harga tu dekat customer. Okay, sebab dia minta kita tukar tempat penghantaran yang lain. Right? Daripada segi payment pula, kalau dibayar secara cash, kalau dia suruh kita hantar dekat kedai lain ataupun kawan-kawan dia yang lain ke yang pick up ke, minta dia QR lah dekat kita. Kalau payment by wallet tak ada masalah dah. Aku nak kena keluar lah, nak kena tinggalkan IC lah. Aduh, benda siap. Banyak komplain tu lah aku ni. Nasib baik pergi camp askar. Boleh aku cuci mata. Bagus. Nampak abang-abang. Tapi diorang cakap apa, kacang hijau ni bahaya, tak boleh. Setakat cuci mata boleh lah kot. Happy birthday Princess Ain. Happy birthday Princess Ain. Rasa nak ambil kek awak makan. Tak boleh lah. Tak boleh doh. Berapa km tadi? 6 km. Aku dapat RM4 lebih je. And aku nak kena hadap jam dalam setengah jam. Murah dia punya bayaran dia. Ni pun aku tak buka aircon tau. Sebabnya aku nak jimat minyak. Minyak dah ni. Minyak dah muka. Aku rasa dia buat job Lalamove ni mungkin di luar kawasan Klang Valley, bukan dekat kawasan area KS Selangor ni. Sebab biasanya KS Selangor ni takkan jumpa harga RM6 untuk kereta lah. Okay, sebab dia buat kereta ni. Kalau motor memang ada. Tapi untuk harga pergi kereta, biasanya minimum pun dalam RM8.
Ini luar daripada KL lah ni. Aku rasa mungkin dia buat dekat Penang ke, dekat mana lagi lah, Melaka ke, Johor ke, kan. Yang biasanya harga dekat luar ni lagi rendah daripada harga dekat Klang Valley ni. Okay, lepas tu dia kata lepas potong komisen dapatlah RM4 lebih, kan. Memang not worth it lah. Okay, bagi aku memang tak berbaloi sangat lah. Okay, dengan job yang dia ambil tu, dengan jarak penghantaran dia, masa dia pula lebih kurang setengah jam pula terbuang dekat sana. Ni bapak memang last lah. First day and last day buat Lalamove. Tak nak buat dah. Hai guys, aku baru sampai rumah. And total aku buat 3 order hari ni. Dapat RM17 macam tu. Minyak habis 1 bar. Sorry doh Lalamove, aku bitter tu. So dia start pukul 4.30, dia balik pukul 8. So maksudnya dalam range 4 jam lebih dia buat job Lalamove ni, dia dapat RM17 je. So bagi aku sendiri memang harga yang dia collect pada hari tu, harga yang dia ambil pada hari tu, semuanya harga-harga murah. Kita panggil sebagai harga-harga sampah lah. Okay, harga-harga yang langsung tak ada membawa profit kepada kita. Ibarat kita kerja, memang kita kerja untuk buang masa. Buat kerja amal lah orang panggil. Okay, korang bayangkan RM17 dia dapat. Right, RM17 tu tolak dengan dia punya minyak, kos minyak lagi, maintenance kereta lagi. So berapa je tinggal? Ibarat kata macam tak ada profit. Ibarat kata macam buang masa je pada hari tu. That's why lah, kalau siapa untuk newbie yang nak buat Lalamove ni, okay, tolong jangan sauk je semua job. Ni asal naik je job, nampak je job masuk kan, korang slide. Masuk je job lagi, korang slide. Okay, korang sebenarnya kena pilih job. Pilih job, sebab semua job-job yang masuk dekat dalam apps Lalamove tu, right, kebanyakannya adalah job harga murah. Okay, kalau nak dapatkan job yang berbaloi, ambil lah job-job priority. Right, yang baru buat Lalamove ni, aku tak suggest lagi untuk buat job kapit. Right, korang kena tahu dia punya sistem dulu, kenal dia punya apps dulu, dan tahu jalan. Okay, tahu laluan dulu, baru korang boleh buat job kapit. Tidak, nanti dia akan menyusahkan customer-customer. Okay, lambat sampai, barang betul, barang dia lewat dia dapat, dan macam-macam lagi lah. Okay, masalah-masalah lain. So untuk newbie, bawa lah job-job yang berbaloi. Aku tak tahu, mungkin dekat tempat dia job kurang kot, mungkin job masuk dia ambil je, dan dia tak ada pilihan. Okay, so dia main sapu je. So better lah untuk di luar kawasan Klang Valley ni yang buat job Lalamove, yang bila korang online je job, okay, katakan job tak berapa nak ada, aku rasa better tak payah buat lah. Nanti korang akan jadi macam ni lah, driver wanita ni, driver perempuan ni, kan. Bila dah buat, dia akan rasa rugi. So better tak payah buat langsung. Kalau nak buat, pastikan tengok jarak. Right, tengok jarak penghantaran, tengok jarak pick up. Okay, dan tahu juga waktu-waktu peak hour. Contohnya macam waktu petang, dia start petang tadi kan, 4.30 petang sampai pukul 8 malam. So dia start waktu peak hour. Waktu-waktu tu memang cakap apa, waktu orang balik kerja, waktu jalan akan penuh. Okay, memang orang selalu guna memang orang akan gunakan jalan lah waktu tu. So elakkan juga kalau nak buat part time ni, tempat baru first day nak buat ni, elakkan buat job waktu-waktu peak hour. Okay, buatlah waktu-waktu yang biasa, waktu-waktu hujung minggu boleh, Sabtu boleh buat. Right, ataupun buat waktu-waktu contohnya macam waktu orang masuk kerja. Sebab Lalamove ni, dia rancak order dia rancak waktu 9 sampai pukul 6. Lebih sikit tu, dia dah kurang sikit dah order. So nak buat Lalamove, better buat job, better start pada pukul 9, range pukul 9 sampai pukul 6 tu. Okay, so tu je kot video yang aku nak kongsikan kali ni. Okay, react kepada video yang akak tu buat tadi. Okay, first day dia buat Lalamove, nightmare bagi dia, rugi masa, rugi minyak, rugi tenaga, dan rugi macam-macam lagi lah, sampai dia dah fed up. Dia cakap first day and last day dia buat Lalamove. Alright, so korang nak buat Lalamove, kena bijak juga. Jangan sapu je semua job. Alright, pilih job yang berbaloi, pilih job priority tu utamanya. Korang ambil priority terus hantar, ambil priority terus hantar je. Tapi nak tunggu priority, kena tunggu lama sikit lah. Okay,
Biasanya dekat Klang Valley ni tak lama mana pun. Ada job, ambil je. Ada job, ambil je. Okay, so aku rasa video ni boleh membantu korang juga yang baru first day nak buat dalam Move. Okay, kalau korang banyak tengok konten aku dekat YouTube ni, memang aku banyak tutorial lah. Alright, macam mana cara untuk korang nak buat job, macam mana pemula ataupun macam mana orang yang baru nak start buat job dalam Move, apa yang korang kena buat, apa yang korang kena elakkan. Aku rasa banyak dah aku sharekan dekat sini. Mungkin akak tu tak tengok aku punya channel, that's why lah dia jadi macam tu. Alright, so kepada korang yang belum subscribe guys, jangan lupa tekan subscribe dan tekan like dekat bawah ni. Jumpa lagi untuk next video akan datang. Aku Fik Firdaus. Assalamualaikum guys. Bye.